Kau cakap orang tua nasihat dekat anak, orang tua yang nasihat anak kalau simpan duit orang tua tu bodoh. Apa kau punya suggestion? Maksudnya aku dengar itu lagi. Kau cakap kalau nak simpan duit kena banyak. Jadi kalau kita tak nasihat dia supaya menyimpan, bagaimana dia nak menuju kepada duit banyak? Jangan cakap pasal usaha yang lebih. Sekarang ni memang kita faham usaha kena lebih. Kalau anak tu tak ada duit, nasihat tu apa guna? Kalau tak nasihat, menyimpan tu adakah berguna? Menyimpan tu tak berguna. Tak berguna. Apa sebab kau cakap tak berguna? Ramainya ibu bapa yang terkesan dengan kau cakap. Dia tak nasihat anak dia untuk menyimpan. Tak suruh anak menyimpan, maka anak dia macam mana? Dia nak growkan income dia macam mana? Cuba kau bagi lagi satu kaedah tips ke apa ke kalau kau nak cakap. Kita bincang. Tengok baik-baik. Nak growkan income tak ada kaitan dengan menyimpan. Sekarang usaha ni perlu ada peluang. Bila tak ada peluang, apa langkah pertama? Kalau tidak menyimpan. Kalau kau bangkang pendapat orang tua menyimpan tu salah, kan? Orang tua tu bodoh. Kau cakaplah apa macam mana nak buat. Situasi yang aku dah bagi tu. Situasi A. Tak, anak Cik Amy ada dekat Gaza ke? Dekat Palestin ke? Negara berperang ke? Ke macam mana? Tak ada. Di negara Malaysia. Malaysia banyak peluang. Kalau anak Cik Amy tak nampak peluang dalam Malaysia yang banyak peluang, anak Cik Amy tu ada problem. Maybe dia kurang cerdik, tak nampak peluang. Malaysia ni punyalah kaya, tak boleh buat bisnes juga. Teruk lah. Bukanlah dekat Pakistan ke, kat Iran ke. Faham tak Cik Amy? Malaysia ni banyak peluang. Walaupun harga minyak mahal, peluang masih ada compare tu negara berperang. Anak aku okey, anak aku. Apakah solution engkau untuk anak ni tadi growkan income dia? Kalau tidak bermula daripada menyimpan. Menyimpan tak ada kaitan dengan grow income. Menyimpan tak akan grow income. Ya, sekarang asbab menyimpan, mungkin dia boleh mencari peluang yang lain apabila dia sudah ada cukup simpanan. Kau dah menyekat kemajuan generasi zaman kau. Jadi macam mana? Kalau kau kata begitu, apabila kau cakap orang tua bodoh, aku tak terasa. Aku tak kisah pun. Sebab aku memang nasihat anak aku menyimpan. Aku tak terasa pun dengan kau punya ni. Aku ambil point kau. Ataupun kau nak betulkan statement kau sebelum ni? Tak nak betulkan, memang dah betul. Menyimpan tak akan menambah pendapatan. Menambah pendapatan ni bila you buat projek baru, you buat benda lain. Kena usaha, itulah jawapan dia. Statement aku sekarang, orang tua yang menasihati anak dia menyimpan. Sebab orang tua tu tak faham ekonomi. Okey, boleh, aku terima, tak ada masalah. Sekarang kau tolong detailkan apa maksud dia tak faham ekonomi. Kenapa sampai kau boleh buat satu claim yang macam tu? Kau mesti ada kau punya fakta. Sebab dia suruh menyimpan. Menyimpan tak tambah duit. Panjang lebar aku bercakap dengan kau ni tadi, DMA. Dia macam ni, cakap banyak tak bagi kita betul. Cakap yang penting. Simpelkan. Yelah, point. Soalan dia apa? Soalan aku, adakah orang tua yang menasihati anak dia tu menyimpan, dalam masa yang sama orang tua tu punya perancangan dengan anak dia tu? Dia suruh anak dia menyimpan, tapi dia ada perancangan nak buat bisnes dengan anak dia macam tu. Kurang lah. Kita okey lah. Maknanya dia bukan sekadar menyimpan, dia nak buat bisnes. Buat bisnes tu lah yang kembang pendapatan, bukan menyimpan tu. Faham dah. Sekarang ni kau setuju tak dengan pendapat aku pula? Statement yang kau cakap sebelum ni, orang tua bodoh. Sekarang ni kau cakap boleh pula. Jadi statement kau sebelum ni perlu diperbetulkan. Tak perlu. Kau setuju tak? Kenapa? Perlu. Kenapa Sebab kau ego? Statement sebelum ni untuk orang tua yang suruh menyimpan. Bukan simpan dalam bisnes. Lain tu. Jangan tambah-tambah. Faham tak? Okey. Kalau macam tu aku setuju. Bermaksud bukan semualah orang yang suruh menyimpan tu bodoh.
Orang tua yang suruh menyimpan sahaja. Orang tua yang menyuruh anaknya menyimpan, pasti dia ada perancangan dengan anak dia. Kau setuju ke tak yang tu dulu? Tak. Situasi A berlaku apabila satu usahawan yang orang kata sedang mengusahakan dalam masa yang sama mempunyai pinjaman kewangan, iaitu pinjaman perniagaan lah, pinjam 100,000. Jadi dalam masa yang sama berlaku penurunan dalam dia punya bisnes tu lah. Adakah dia perlu menjual perniagaan dia demi untuk dia nak selesaikan hutang? ChatGPT kata apa? ChatGPT? Dia kata apa? Tak dengar. Siapa kata? ChatGPT dia kata apa? Dia tulis apa kat situ? Oh, aku tak pakai ChatGPT. Aku yang ajar ChatGPT. Kau ni dah kenapa? Aduh, hai. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je akaun ni di MBA Islam.